warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua yang menonton channel 4A Campus. Setelah hampir 2 bulan kita tak pacak kemah, kali ni kita akan menyertai satu camp meet yang diadakan di Dusun Apak Kau. Sekarang ni kita orang dalam perjalanan lah. Tu belum sampai lagi. Okay. So apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami buat dekat dalam camp meet ni, sebab kali ni join camp meet kami bukan sebagai peserta, tapi kami sebagai task team. Apa kerja kita orang pula kali ni kan. So korang kena tengok sampai habis. Bolehlah korang tengok apa yang memori-memori yang berlaku di dalam camp meet Payung Central Region 2026. Sampai setelah berapa jam? 2 jam setengah, hampir nak ke 3 jam baru kita sampai di Dusun Apak Kau. Kali kedua kat sini. Kali ni kita difahamkan ada dalam 52 camper yang akan pacak di sini, termasuk tim task team. Tu dia Dusun Apak Kau. So besok memang full lah tempat parking ni. Kat sini memang best ni. Dia betul-betul depan dengan Maggi. Ya. Tapak depan. Seronok kat sini weh. Korang nak beli makanan, kau tak susah lah. Depan je. Depan tapak je. Depan tapak je. Itu dia. Siapa yang dah sampai? Nana dah sampai. Ni apa Tempat apa ni Tempat apa ni Dia kenal Uncle Wan lah. Tempat apa ni Tempat apa ni Ini budak yang merajuk. Siapa merajuk? Orang busy. Ui, mana? Ya. Dah sampai. Hai. Dah mandi sungai dah. Hai Wan. Assalamualaikum. Wan sihat? Atia. Cepat ingat. Atia. Lagi seorang? Ainun. Terima kasih. Lagi sembang. Jom kita pacak dulu. Tapak ujung mana? Ujung kali. Okay. Jangan. Kami pacak kat sungai nanti. Siapa tu? Siapa tu? Itu? Aduh. Begitulah kalau dah jumpa kawan-kawan ya. Begitulah. Mula kita pusing dulu. Lambat apa ni? Halo. Bertemu lagi. Ya, bertemu lagi kita. Ya Allah, selamat datang. Dekor Pak. Hai orang Kuala Kasar. Ya. Selamat datang. Buat lagi. Lambat. Babu lambat. Tak gajah. Batu. Tak boleh nak tackle langsung. Pedal. Cepatlah. Weh, dah nak hujan ni, cepatlah. Jomlah kita. Jom kita pasak kemah. Udah berguruh. Jomlah.
Hai, nak hujan guys. Jadi ni kalau boleh kita selit supaya hujan tak masuk bawah kemah. Dah selesai. Jom saya tak dalam pula. Oh, kilat. Hari nak hujan korang. Tapi duk guruh lah. Guruh kilat. Hujannya tak juga. Harapnya selama tutor orang kat sini 3 hari 2 malam. 4 hari 3 malam. Okey lah. Jom sambung set up dulu. Nak pasang meja dengan kerusi dulu. Hujan. Subhanallah. Wah, nasi kukus. Sesi mengasingkan goodies. Tengok tak ada buat kerja apa ni. Nampak sangat ambil gambar ni kan. Buat yang kerja ni. Ini untuk decoration. DJ, PA system. Ini siapa ni yang datang ni? Pakcik. Oh, pakcik. Sesi mengalihkan barang-barang. Ya. Ketibaan. Ini apa kau? Siapa pula yang main? Tempat hujan. Yeay. Alah, tak nampak pula kedai kopi kat bawah. Kita masuk ke dalam. Kedai kopi sirap. Sumbat. Sumbat pula. Ha, udah tersumbat kau mah. Ya. Ui, meriahnya. Meriahnya semua. Janganlah bawa pula macam tu. Terus sangat. Aduh.
Dia mula dah. Ah. Kita tak elok ni main. So guys, untuk hari ini saja. Ini sekarang pun masih lagi tengah set up. Masih lagi sibuk masing-masing untuk menyiapkan apa yang sepatutnya sebab besok event kita dah nak mula. So kita jumpa esok lah. Okay? Bye bye semua. Selamat malam. Good morning guys. Jom mandi. Morning. Jadi, marilah kita masak-masak. Jom, saya nak kukus. Apa namanya? Pau. Entah berlari ke sana tadi. Hilang saja. Ini sebelah sini. Masuk jangan keluar. Masuk. Okey. Minta semua dati berkumpul dekat Malang Raya dulu. Al-Fadil, Ustaz Wan kita akan membacakan doa untuk pembukaan event kita pada hari ini. Hari ni para camper akan masuk. So, sekarang ni kita tengah bersiap sedia. Ni meja pendaftaran. Takkan sini kan? Tak belakang lah kot. Kan? Kalau macam mana tak perut? Fotografer kita tengah bersiap. Videografer kita ada. Ada. Okay, semua kita kena pakai JKKK. Semua JKKK kampung semuanya. Ya. JKK. Ya, ruko tetangga. Barit. Boleh. Okay, semua yang pakai tag JKKK tu adalah tas team.
siap bertugas hari ini. Awak seorang je Mega hari kan? Kita tak nak. Dulu lah. Sesi pertama. Kenapa? Oh, ada Allah. Oh, lagi kuat. Dia Dendam. Yeay. senyum, tengok kamera. Selesai sudah kita bergambar. Sekarang ni kita nak makan-makan pula sebelum kita memulakan tugas pada hari ini. Apa adik? Allah. Nak mainlah, main Anja. Cepat. Mainlah. Yelah memanglah lapar nak makan lah ni. Main Anja dulu. Sambil-sambil tu makan. Ni antara goodie-goodiesnya. Kita ada payung, baju. Dalam goodies bag ni ada tumbler. Macam mana hari ni? Setakat ini okey ke? So far, okay. Masih terkawal. Masih lagi lah. Betul? Punya ribut downfall saya semua ada. Ya. Cepatlah datangnya. Ya, saya setuju. Awak okey ke? Saya 50-50. Saya tengah busy. Oh, tengah busy. Saya tengah buat kerja sebelah. Saya di sini sebelah. Awak nampak? Hakiki, hakiki. Hakikat? Lama-lama hakikatnya saya dah nak KO dah.
rehat dulu sebab tengah hari. Yang lelaki-lelaki semuanya pergi solat Jumaat. Kita akan bersambung sekejap lagi. Stay tune. Preparation makan malam. Makan malam. Apa rasanya setakat hari ini? Adakah anda okey? Siap, okey. Aha. Kita nervous mak. You. Kita nervous. Nervous. Oh dah. Betul. Berbunyi begitu. Hujan berhenti, hujan berhenti, hujan berhenti. Beginilah. Untuk hari ni taklimat safety kita ditangguhkan. Kita masaklah makan tengah malam dulu. Makan tengah malam, makan malam dulu. Okay, untuk malam ni kita akan ada potluck beramai-ramai. Kita tengok apa makanan yang ada. Ni tak cukup lagi. Bukan jauh pun. Laila. Belum cukup lagi ini. Laila, kalau berani. Apa yang Laila? Kemeriahan di malam pertama kemper di sini. Alhamdulillah, terima kasih kemper-kemper yang sanggup sediakan makanan potluck, sama-sama makan, sama-sama berkongsi rezeki. Terima kasih banyak-banyak. Okey, berakhir sudah program acara pada malam ini. Kemper-kemper semua dah balik kemah sebab tiba-tiba dah guruh. Hujan dah renyai-renyai. Semua dah lari menyelamatkan diri. So sampai kat sini saja. Besok kita jumpa esok pagi untuk program besok.
Okey, kita jumpa besok. Selamat malam.